Hui, makan selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan tak ada lah. Tutup habis lah dengan lepas sawit. Alhamdulillah sampai spot. Buat yang sekian lama tak datang. Ui, banyak barang kali ni. Tak tahulah air macam mana keadaan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pulak lah. Mengako. Mak oi. Semut kamu tak datang ni. Banyak dia tebas Ui, semut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Semut tolong tebas dulu. Memang semut air turut tu. Siap Nebah. Nebah lebih kurang bagi nampak tanah sikit. Semut lama tak mari. Okey, Assalamualaikum sahabat. Okey, bertemu kembali bersama aku Harry Fishing. Okey, semoga anda siap-siap belaka lah. Dipermudahkan segala urusan. Aku dah lama tak mari spot ni. Memang semua tebas lebih kurang tu. Bagi nampak tanah-tanah sikit kan. Air keruh. Air memang keruh. Besar sikit lah. Aku hari ni aku bawa umpan sawit peram dengan anak udang beras. Target KCC hari ni. Tapi air keruh ni tak tahulah macam mana. Cubalah macam kalau ada rezeki kan. Aku ada rezeki lah. Okey, yang mana baru jumpa channel Fishing, jangan lupa tekan butang loceng subscribe, like, komen dan share. Okey, jom lempar umpan salo. Okey, sawit peram. Sawit ni. Siap lempar selalu. Bismillahirrahmanirrahim.
Harap ada lah ikan makan. Air keruh ni. Duduk. Sangkut. Meredah duduk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tahulah ada ikan lagi tak? Ini tak ada. Lawang ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ini selalu sangkut kan? Ikan lawang. Lawang. Aduh. Oh, banyak duri. Duri beg shingen aku panggil. Penat weh. Jauhnya lah sangkut. Lawang rupanya. Lambat sangat kena keluar lawang. Alhamdulillah rezeki lawang. Lawang. Sangkut situ pula dah. Aduh. Okey. Lawang lagi. Lawang lagi guys. Ya. Kasar sikit. Aduh, lawang. Lawang lagi. Alhamdulillah. Lawang yang kedua. Sangkut dah tadi tu. Rezeki juga. Ada kawan lawang. Mantap. Lambatlah nak tunggu dia makan. Tuh. Lawang. Lawang, mantap lah. Hei, laut. Ya dah. Okey dah. Hai.
Mana pun. Ya, banyak main tu. Alhamdulillah. Soninya ada banyak main. Okey, Assalamualaikum sahabat. Okey, bertemu kembali bersama aku Ari Fishing. Hari ni aku dekat Sungai Pahang, Kuala Salan. Lama dah aku tak datang sini. Aku sebenarnya tak ada plan pun nak ke Sungai Pahang. Aku pergi sungai kecil, Sungai Tekam ni, tapi air tak lawa. Keruh gila. Aku terus Sungai Pahang. Lepas tu pula umpan sawit je aku bawa air ni. Kan? Tak plan pun nak ke Sungai Pahang. Tak ada bawa pellet ke apa. Bawa sawit peram je. Air lah sini pun buat santai. Boleh lah sekejap. Ni pun dah tengah hari dah. Okey. Okey, mana baru jumpa channel Ari Fishing, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jom kita mancing. Okey, sawit peram. Bawa sawit peram je hari ni. Tak plan pun datang Sungai Pahang ni. Cuba je lah. Hari ni memang hari untuk mancing. Mancing juga lah. Tahu lah ikan apa nak makan. Sungai Pahang ni sawit peram ni. Bismillahirrahmanirrahim. Air laju ni. Pertama tak datang ni tak tahulah. Dalam ke ada kayu ke macam mana tak tahu ni. Okey, siap. Jom lempar selalu. Mana pancang. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, lajunya air. Laju betul air. Okey, setan yang lain dulu. Laju air. Ui, makan selalu. Makan selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bau campur ni, makan selalu. Wah, sangkut pula dah. Mantap. Lampam. Good saya. Gila, umpan baru jatuh . Mantap guys, alhamdulillah. Lampam Sungai Pahang. Umpan sawit peram, mantap. Alhamdulillah. Umpan baru jatuh je makan selalu. Aduh, alhamdulillah. Baru nak siap satu mancing lagi tu . Mantap lah. Mantap.